Okay guys, hari ni saya recommend anda satu kereta Honda BRV. Okay, so ini model tahun 2021 1.5 V-Spec. Yang ini baru masuk sahaja. Okay, so boleh tengok kereta memang berkilat sebab dah siap polish semua lah. Okay, yang ini tak silap saya dah siap satu layer cat punya. Okay, sebab dia kilat lah. Kalau untuk baru sikit mungkin baru ada original cat lah. Yang ini tahun 2021 biasanya dah siap touch up. So lampu depan pun cantik lah, projector headlamp. V-Spec ni dia full spec tau. Kalau full spec rim dia cantik sikit, nampak sporty sikit. Okay, so yang ni tak lock, boleh tengok dalam. So dalam ada two tone warna, ada merah dengan warna hitam. Lebih kurang macam Pro 2 Activa. Dalam pun two tone lah kalau high spec. Okay, multi function steering. Lagi dashboard pun cantik. Kerusi leather seat lah. Kerusi pun sangat cantik lagi, macam jarang duduk orang lah. Okay, belakang passenger seat boleh muat lagi 5 orang. Okay, barisan tengah-tengah boleh muat 3. Paling hujung boleh muat 2 orang kanak-kanak. Kalau orang dewasa boleh, tapi untuk jalan-jalan city sajalah. Kalau jalan jauh mesti sakit pinggang punya. Okay, so design belakang pun sporty juga. Ada spoiler, ada body kit original dia. Plate nombor pun cantik, 8830. Okay, so kawan-kawan kalau minat dengan BRV boleh komen bawah ataupun PM saya.